and the scary feeling started to creep back. I ended up sitting at a coffee shop till daylight. Wah, ini dia siam daripada rumah dia tau. Dia keluar, dia tak nak Dia tu terus- benda ikut sampai kat dalam rumah. Jadi dia dah rasa macam ni, dia keluar. Bila dia cakap that scary feeling tu So dia pun tahu sikit banyak tau. Bila jadi dia keluar, bermakna dia tak nak benda tu stay dalam rumah dia. memang macam itu Saru. Dia stay kat luar, kasih dia tenang dulu lah. Tak ada nanti kan mengganggu kat tutup mata apa Baca kan. lah kasi habis. On that same day, around 8 plus at night. Ke cerita, aku tak boleh baca orang putih kan. Nanti dia ketawa je. Aku serius kan. Nanti dia ketawa je. Okay, aku try lagi guys. Okay, sabar. Action, scene 1, take 4. On the day, kau tak boleh buat macam gini. Aku tak boleh. Kau tak